5 langkah untuk mengurangkan kadar gula dalam darah. Okey. Yang pertama, anda perlu memilih makanan secara bijak. Apa yang saya maksudkan adalah kita ada kategori makanan. Kategori makanan yang pertama ialah yang high glycemic index, lepas tu adalah medium dan low. Sekiranya anda memilih makanan, pilihlah makanan yang low glycemic index. Kenapa? Sekiranya anda pilih makanan yang high glycemic index, gula dalam darah akan spike. Paling tidak anda memilih makanan yang medium glycemic index. Tetapi yang paling baik adalah yang low glycemic index. Yang kedua adalah anda kena pilih makanan yang high fiber. Apa maksud saya ialah makanan yang serat tinggi, antara lain seperti sayur-sayuran dengan buah-buahan. Dan yang ketiga adalah pemilihan carb dengan portion yang paling kecil. Cara yang mudah adalah kita menggunakan pinggan KKM, iaitu pinggan suku-suku separuh, di mana dalam pinggan tu hanya suku portion dia untuk carb. Langkah kedua adalah dengan bersenam. Apa yang kita maksudkan dengan bersenam ialah anda kena bersenam paling kurang 30 minit at least 5 hari dalam seminggu. Okay, kita mulakan senaman kita dengan senaman yang ringan dan kita gradually increase intensity tersebut. Yang keduanya, kita bersenam at least selepas kita makan, kita berjalan sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit untuk membakar apa-apa yang kita dah makan. Dan yang ketiga adalah kita membuat strength training. Apa tu strength training? Ialah antara kita mengambil dumbbell atau kettlebell untuk melatih otot kita. Dengan otot kita yang kalau seandainya kita melatih otot kita, dia akan menggunakan penggunaan gula dalam darah dengan lebih efisien. Okey, langkah ketiga adalah anda kena makan ubat seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Sebab kalau anda culas makan ubat, gula dalam darah akan spike, akan naik tinggi. Okey, dan pada masa yang sama, anda kena memeriksa gula dalam darah, monitor gula dalam darah dan menggunakan alat pemeriksaan gula. Okey, dan terakhirnya anda kena mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup maknanya antara 6 ke 8 jam sehari. Sekiranya anda tidak mendapat tidur yang cukup, bermakna insulin sensitivity anda akan terganggu dan akan menaikkan selera makan anda. Yang keempat, anda boleh makan suplemen ataupun makanan-makanan tambahan ataupun supplements yang boleh membantu untuk mengurangkan gula dalam darah. Tapi ingat ya, sekiranya anda makan suplemen, bukan anda boleh berhenti makan ubat-ubat kencing manis. Anda tetap kena makan ubat-ubat kencing manis seperti mana yang telah dinasihatkan oleh doktor, sebab suplemen, namanya pun suplemen, iaitu untuk komplement atau menambah ubat-ubatan kencing manis. Dan pada masa yang sama, anda kena ikut konsultasi doktor. Jangan membeli sembarangan ubat-ubat di luar sana dan makan kerana takut-takut mungkin ada kesan-kesan sampingan. Okey, dan terakhirnya langkah kelima, anda kena elakkan daripada cara hidup atau gaya hidup sedentary, atau maksudnya tidak aktif, iaitu asyik duduk aja, tak berjalan, tak aktif, tak bersenam dan sebagainya. Yang berikutnya, gaya hidup atau cara hidup yang stres, sangat stres. Keadaan yang stres ini boleh menyebabkan gula dalam darah anda meningkat. So anda kena tahu cara untuk menguruskan stres tersebut, sama ada dengan bersenam, dengan relaksasi, dengan solat, berzikir dan sebagainya. Dan terakhirnya, jangan skip meals. Apa maksudnya skip meals? Anda cuba nak tak makan lunch, makan tengah hari contohnya, mungkin nak diet, atau cuba elakkan makan malam dan sebagainya. Skip meals. Bila anda skip meals ataupun tertinggal waktu makan tersebut, ini akan membuatkan anda lebih berselera bila nak makan the next meal, dan anda akan secara tidak sedar akan makan lebih daripada yang sepatutnya, dan ini akan spikekan gula dalam darah anda. So don't skip meals, ikut kaedah makan yang sihat dan terurus. Belajar sesuatu, saya Dr. Reza, doktor peribadi anda.